Bela Berudu Bahagian 3. Kenapa ada lagi ni? Nanti akak buang, baru tahu. Jangan! Sayanglah sangat. Apalah kak ni. Mestilah. Akak tengok. Ada yang dah keluar kaki sebelah. Nama dia copot. Tengok, yang tu dah ada 2 kaki. Nama dia apa? Dah semakin banyak nampak. Sebab telur dia semua dah jadi berudu. Yelah tu. Pandaikan kita orang jaga. Hidup je. Kita bela je lah. Macam senang je. Tak boleh, tak boleh. Kenapa pula? Nak juga. Tak boleh. Akak kan tak boleh. Tak boleh lah. Boleh lah. Apa bising-bising ni? Dia orang ni apa? Degil. Apa? Kita orang nak bela berudu-berudu ni. Bolehlah apa? Korang tahu berudu ni apa? Kata! Tahu pun. Lepas tu nak buat apa dengan katak tu? Kita orang lepaskanlah. Kita orang nak belajar je. Hari tu, cikgu ada cerita pasal kejadian katak. Betul-betul-betul? Oh, iya ke? Cuba cerita sikit kat Opah. Macam ni, Opa. Mula-mula, katak bertelur dalam air. Dari telur, keluar berudu. Berudu berenang macam ikan. Lama-lama, berudu tu tumbuh 2 kaki. Lepas tu, 2 tangan. Ekornya pun jadi pendek. Jadi katak dewasa. Lepas tu, katak dewasa akan bertelur lagi. Tamat. Biarkanlah Ros. Baguslah diorang nak mengenali alam. Jaga berudu ni boleh buat diorang bertanggungjawab. Tapi, gelilah. Nanti buat je katak terlepas dalam rumah. Macam mana? Akak jangan risau. Kita orang akan bela berudu ni di tempat lain. Tempat mana? Adalah. Kita orang pergi dulu. Terima kasih, Opa. Alah, apa? Ya, ada apa? Tersengih-sengih. Atuk kena tolong kita orang. Tolong apa pula? Tolong kita orang jaga dia. Berudu? Betul-betul? Bolehlah tu, bolehlah. Atuk pula. Jagalah sendiri. Alah, jaga kejap je. Sampai jadi katak, kita lepaskanlah. Nak. Sampai hati atuk. Yelah. Mari ikut atuk. Klorin supaya berudu boleh hidup dalam air ni. Kita semua tu. Sedia?
okey, Bob. Cepat. Nampak betul-betul lah. Selamat jalan, anak katak. Jumpa lagi. Alas, yang putih tertinggal. Hati-hati tau, Puncik.